Alhamdulillah, hari ini saya berpeluang untuk pegang sendiri 1 kilogram emas daripada Public Gold. Masya Allah, berat dia bukan sekadar dekat tangan, tapi pada nilainya yang sangat luar biasa. Tuan-puan bayangkan pada 10 tahun lalu, 1 kilogram emas ni harga dia adalah sekitar RM140,000 sahaja. Tetapi hari ini, nilai dia mencecah hampir RM600,000. Peningkatan sebanyak 350% bersamaan secara purata 39% untuk 1 tahun sahaja. Secara realiti, setelah ditolak dengan 6%, potensi keuntungan sebenar daripada kenaikan harga emas ni adalah lebih daripada 15% untuk 1 tahun. That's why emas adalah aset yang lebih bernilai, malah lebih tinggi berbanding dividen di ASB ataupun tabung haji yang secara purata memberikan dividen 4 hingga 5% untuk setiap tahun. Emas adalah pilihan yang paling bijak dan yang paling selamat. Public Gold menawarkan pelbagai saiz jongkong dan juga dinar, dari sekecil-kecil 1 gram hinggalah sebesar-besar 1 kilogram emas, sesuai dengan bajet dan matlamat keuangan masing-masing. Jadi, siapa yang pada hari ini nak saya bantu dapatkan emas-emas fizikal macam dekat tangan saya ni, maka boleh terus klik link di bio ataupun terus isi borang biru untuk saya guide tuan-puan dalam simpanan emas dengan Public Gold.